Dan ambil bab yang lebih tu ada pro. Yelah, kita tengok keburukan banyak, penipuan lah apa kan. Tapi dari segi pembangunan ekonomi, dari segi pembangunan sosial, apa benda? Okey, satu ya, kita AI ni artificial intelligence. Mana dia maknanya kita cipta benda yang dia cipta ya. Maknanya bila kita tengok dari segi teknologi ni kilang ya. Apabila sistem mengisi minyak di pam minyak dulu, ya, bila adanya mesin, orang bayar kat situ dah mengurangkan kerja human ni kan, maknanya tak perlu dah. Itu satu kesan kepada mesin boleh menggantikan manusia untuk buat kerja yang biasa ambil masa dan sebagainya. Kilang dulu, kilang buat kereta kan manual banding dengan robot yang buat, dia sharp dia memang kerja tak ada malas, tak ada letih apa semua, dia memang you fix saja benda tu lain. Perubatan pun dah dia pakai kan, dia segi mesin nak scan apa semua, dia accurate, dia sharp, you fix dia boleh dapatkan result. Dia tidak ada pengaruh sentimen, malah dengki kan, mana advantage tu kan. Cuma apabila kita bergantung kepada mesin, macam buat surat tadi dia buat, tapi cuba sistem down, you create sendiri, you tulis surat tak tahu mana dah macam sistem dulu, mana robot lah, robot model sekarang. Dulu robot dia ada apa tu, dari segi badan dia fizikal dia kan. Sekarang ni maknanya dia di dulu digital, dalam internet, dalam digital dia kita. ya dulu robot dia mengalih kita belajar macam ni lah, kita belajar dulu sistem kita sekarang pemikiran kita tengok ya, asas kepada teknologi ni kita ambil sistem takar, betul tak? Sistem takar dulu ialah memudahkan mengangkut beban kan, mana kita kena teknologi lah, bukan teknologi apa, asal dia takar. Yelah, itu pun masa tu dah dipanggil apa tu, apa ya, ni dari segi sains dia panggil apa, takal lah ni, benda yang ada daya ya, dia ke beban kan, fizik ya, fizik. Mana asas kan, mana asas fizik mengurang mana kita guna alat sekarang macam robot apa, dia gunakan alat